Dah banyak kali saya try and error resipi ni dan akhirnya saya jumpa cara yang paling mudah nak buat adunan mochi ni. Yang penting sugar free dan sesuai untuk anak-anak saya makan. Jom kita start. Bahan-bahan dia tak banyak, hanya tepung pulut, tepung jagung, garam dan sebagai pengganti gula saya guna Sweetzer coklat ni. Korang pump je masuk dalam adunan dan lepas tu campur dengan susu full cream dan kita whisk sampai adunan ni betul-betul sebati. Lepas tu tapis adunan supaya tak ada ketulan. Dan kita tutup dengan plastik wrap ataupun aluminium foil. Dan cucuk foil dan kita kukus selama 30 minit. Bila dah siap kukus, korang kena terus buka foil ni dan sapu butter supaya permukaan mochi ni dia glossy dan tak berkedut. Boleh regangkan adunan ni daripada bekas tu supaya dia tak melekat. Bila adunan dah sejuk, boleh cubit sedikit dan kita uli-uli bentukkanlah jadi bentuk berbola-bola yang cute macam ni. Sekarang tinggal salut je mochi ni dalam serbuk koko. Comel tak? Untuk dipping dia, campurkan je whipping cream dengan Sweetzer coklat ni. Dan kita putar sekejap sampai kental guna whisk. Dah siap dipping mochi. Sedap sangat, cukup manis. Try lah.